เสียงอักตันเรดิโอวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราธิวาสจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสวนาพาทีดำเนินรายการโดยอุสตาดอับดุลเราะห์มันซอเลห์วงศ์สกุลและอุสตาดแวอูเซงแวอาลีค่ะ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Yang mulia pengurus Mahat At-Tarqiyah Islamiyah, para pentadbir, asatizah dan anak-anak pelajar, seterusnya kepada para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpahnya rahmat dan nikmat, dan dapat lagi kita bersama di dalam ruangan kita pada hari ini. Moga-moga dengan pertemuan pada hari ini kita dapat sama-sama menambahkan lagi tentang ilmu yang kita sama-sama berkongsi. Kerana sesungguhnya dengan kita berkongsi untuk memperbaikikan diri itu adalah salah satu perkara yang paling baik. Tajuk yang nak bicara pada hari ini, seperti biasa, saya berdua Ustaz Seng, iaitu mari nak mendalami tentang masalah ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bersangkut paut dengan sembahyang. Jadi sebelum nak masuk tajuk sembahyang ni, hari ni nak mari berkecek sikit tentang masalah ayat suci yang kita baca tadi, iaitu ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingati, dengan kita berzikir dengan Allah Ta'ala tu dapat menyenangkan hati-hati kita. Oleh kerana kita tengok kepada masyarakat di hari ini, termasuk kita semua, saya sendiri, Ustaz Seng, semuanya sibuk. Sibuk tak tahu kata sibuk ke apa nama. Lepas tu tak tahu tak ada sebab apa. Khabar-khabar tak ada, khabar-khabar tak ada. Lepas tu hari ni saya berkecek dengan tak saya juga. Hari ni cara rekah sikit pada biasa. Dah masa cepat sikit. Oleh kerana upacara nak bicara hari ni tu mengikut hisah yang kita mengajar dalam bilik tak saya. Jadi cara nak witness hati ni payah. Lepas tu buat akhir-akhir zaman ni banyak muda-mudi, termasuk orang tua pun nyakit tak tenang. Jadi cara nak tenang ni nak buat pasal mana?
Dah. Kalau budak-budak tu penyakit sematik san. Tak sen dah. Penyakit biasa kata duduk dia tak boleh. Ataupun penyakit biasa kata sibuk, pasal serabut. Tak tahu apa nama. Oleh tu di hari ni nak mari kecek sikit. Kalau turut padanya agama Islam dah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat suci kata, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, dengan mengingati Allah itu dapat menjadi kita tenang dan tenteram. Tenang hati kita. Jadi cara dia tenang hati ni, di antaranya ialah kena mengingati Allah. Dah. Jadi cara mengingati Allah ni ada banyak cara. Di antaranya dengan semaya, tak say. Dah. Sebab itulah dalam semaya ni dia kena ada kena khusyuk. Tak ingat kegolahan. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlupa habis bagi-bagi atas dunia. Kita ingat tetap kita dengan Allah Ta'ala. Dia ingat ke Tuhan. Kalau siapa dia semaya boleh buat metabak khusyuk ni, baru siapa lah tujuan dah. Sebagaimana ayat kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang mukmin yang semaya dia tu khusyuk. Kesimpulannya, sebab-sebab buat ujian tak tenang hati ni, sebab ada banyak perkara. Tapi cara nak mengubati daripada penyakit tu, penyakit bahasa tak tenang hati ni, ada banyak cara juga. Di antaranya satu, dengan kita semaya. Semaya jadi molek tu lah boleh jaga tuan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan inna salah, dengan semaya itu dapat mencegahkan bagai-bagai hak perkara-perkara tak baik. Allah tak molek. InsyaAllah dah secara lanjut tentang masalah semaya ni. Ni kena serah kepada baba kita dah ada bersama kita ni, iaitu hari ni pakai baju merah ni. Mari nak mendalami dah tentang masalah cara semaya biasa mana, semaya hak kena dengan yang dikehendaki dengan agama. InsyaAllah Ustaz Sing akan bagi penjelasan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa thabbit qulubana 'ala madhhabina asy-syafi'i وعلى مذهب أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa
yang sentiasa sebab dialah yang mengaturkan alam ini, dan semua tu yang berlaku mengikut apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai hamba Allah, semoga kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah dialah yang boleh kita usaha mengerjakan taat. Karena mana taufik semua duk ayat dah. Khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. Allah menjadikan taat, Allah menjadikan kuasa seorang hamba tu kuasa mengerjakan taat. Itu dikatakan taufik. Dan merupakan kerja taat lah, kerja lebih sekali. Kita buat gapo hari-hari ni nak pergi masuk le taat. Tak mai dah. Kalau masuk le tak taat ke? Maksiat. Maksiat. Ataupun satu lagi masuk le kelas sia-sia. Maksudnya benda tu tidak disuruh, tidak dapat pahala, tidak dikira taat, tapi tidak dikira maksiat. Itu panggil sia-sia tak sia-sia. Kerana benda sia-sia ni merugikan merugikan kita. Sedangkan kita hari-hari ni kita nak jaga supaya mengelak jauh pada perkara sebab jadi rugi. Kerana kita hari-hari ni seolah kita duduk tempat usaha supaya kalau kita kecek orang nego tak mai. Orang nego ni dia duk fikir ke apa? Nak padalah labo. Ada tak orang nego ya kawan ni kata ada nanya lepas modal ya. Tak ada situ dah. Kau dah cukup modal. Kalau nak cukup modal tak ada kena lungtung. Kerana tun kita ke Mesti kalau tun mana kita tahu sewelah. Tahu sewelah. Kena rugi masa, kena usaha. You mana modal ni kita jamu kata tuju duit saja tak mai. Benar gitu dah dah. Kalau tun ada kalau teh. Dia cepat kan thama khai khai. Tun kan thama khai khai ke buat tak mai. Duit. Masa. Banyak kali dah tepat tu. Semua tu. Tubuh badan kita ni nak pada sihat dah, modal dah. Orang tak sihat lagi dego tak boleh tak mai dah. Ni tengok kita. Ini ustaz nak royak ni nak wipep. Kita pep cek kata mete. Kangan. Dia kecekan ada ko tang. Kalau kita udah buat kerja cari hidup hari-hari ni. Semua tu nak pada labo tak mai dah. Berarti bila nak ada labo kita kena turun modal. Lepas tu bila kata turun modal, mana kita turun modal tu seolah kita tak tahu nak boleh labo bila. Habis apa ni? Nak hira hutang bila, boleh banyak mana tak mai dah. Terbagi tapi tahun lalu tak mai dah, tak dunia ni. Dan nego kita boleh kita setahun ke klik apa ni kita keep banci. Kita kira tu baik boleh. Rai dai dengan rai jai. Tahu mana tak mai dah. Ini bagi cong kita pit banci. Ni amal ibadat kita. Seperti sembahyang kita ni, hak besar-besar tak mai. Dah lain lagi. Kalau buat haji, buat umrah, zakat, puasa Ramadan, bila kasar-kasar dalam ibadat. Semua tu adakah kita cukup tahan kita boleh tengok banci kita laba untung banyak anak? Jawabnya tak. Tak ada boleh tengok banci. Berarti kita tak nak pergi mancai kata-kata kita ni, untung kita ni tentu laba capai mancai medan. Debat ibadat ni keduk le kelas kata.
harap-harap. Wang kata kita buat tu ada laba. Awak tu tidak pergi disia-sia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kita ngaji mana tu? Buat ibadat ni yang penting juga apa 7 tahun. Betul kita doyak tu buat ibadat mesti tahu. Tak sepuluh orang nego tak ambil. Bisa nego dah. Orang nego ni toke ya tahu deh. Anak kuliah ada tahu apa deh. Lep pagi ya mari pukul 8 masuk kerja. Pukul 4 petang pukul 5 ya kelik. Anak kuliah tahu dak? Modal mah beli barang ni berapa. Lepas tu tubik apa ni rai dai berapa tak ada tahu deh. Dia tahu dia kacang dia 200 hari. Memang. Mana tu dari satu kecekan tu orang hak ru ไม่ต้องทุกคนนะแม่เด้รู้แค่คนเดียวคือเจ้าของบ้านอยู่กดการในมาลายนี่แค่ตัวเป็นตัวบางตัวประกอบตัวอุตุนวีงานรับเรื่องไม่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เจ้าของเดียวเด้ออิบาดะนี่เด้อได้ไหมอิบาดะนี่ทุกคนต้องรู้bagaimana tak meh kita kecek maya dia dah kalau dah maya jumaah tak satu sejak tempat mana ikut adakah syarat sah maya tu dah hati email sore tahu gitu tak meh dahตั้งแต่tu email แล้วก็ makmum dia dua tahun itu biar maya jumaah tak meh dah kalau maya ngati email pun syarat nak sah semaya semua tu kena tahu masing-masing tu kontong ru bukan ke apa lagi ni kita mau mai hati email kon dia pen kon ru ting kerana kita nanti turut dia tak mai dah ya rokok dak ibadat bukan lagi tu mete ibadat ti be jemaah kalau te kerana semua orang hak rom ngan tu orang hak misun ในกวะกิจการก็ตัวsemua ya ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ banyak mana tahu พอๆกันtahu sama banyak tak lah kita meh cek no dah kena tahu sama banyak ke cek dia buat pun kata berarti คนที่ทำการมาเยหมอtu syarat bagi nak sah tu kena tahu belaka tak meh tak cukup tak madaไม่เพียงพอแค่ตัวอิหม่ามเป็นคนรู้คนเดียวในขณะที่มะมุมมันจะเป็นต้องรู้จำเป็นต้องรู้นี่หนู kita tak royak noi เปรียบเทียบ kata orang kita dah buat buka barisak buka rongan kata tuai rongan tuai barisak je tuai hak tahuวิธี nak maju ke apa anak koli nak ada kena tahu apa tahu nanti dia ya akik barang pandai akik barang cukup dia buat kereta sayaส่งของก็ya ke buat kereta bawa bin dia hantar barang mana tujuก็จบแค่นั้นtak mai dah kita ada kena tahu mak kanan bagi apa toko nak mak kereta pergi hantar mana balik tiba apa nama apa lama terus duk mana แค่นั้นtu ni atau มันง่ายแต่hak ibadat tin sembahyang dia cepat kita sembahyang Jumaat dewa ทุกคนที่duduk ร่วม dalam Jumaat ต้องรู้กติกาต้องรู้กฎระเบียบกติกาทุกขั้นตอนตั้งแต่ปฏิบัติมาเริ่มถึงสัพพะจบมันไม่ใช่แค่ตัวอีเมลสอยtahu dak dah pemirsa ni kita dah kereta kita misal banyak-banyak dah tak ada cerita kita mai tu boleh je habis lagi hari ni dah kita tahu kata apa tak mau ya adi mulai chong ni kita chuom kita duk เตรียมตัว nak hai kelasi ทางเรียนก็กำหนดเดี๋ยวเฉพาะเมงูนี้ทั้งสัปดาห์นี้จะใช้เวลารุ่นนี่มั้งรุ่นเวลาcepat เวลาเร่งกะเพราะasalnya 40 minit ตอนนี้ก็เหลือ30 minit ใช่มั้ยเด้kalau dak kita kata ni yalah dah mana tu cepat jelah luar biasalah mana tu ani biar kita tak kereta tak mau kita tak kereta lek belakang ni duk kecek duk buat ada apa tak mai dah dia bagi kereta buat ramkan mai
Nak masuk geria tak boleh nampak muka cek derah gitu. Dak. Memang. Ni ustaz kan tiap kata kita naik atas kereta dek satu dek dalam rombonganผู้โดยสารผู้ร่วมโดยสารกับรถคนที่ต้องรู้จริงเกี่ยวกับการขับรถกับเครื่องรถitu ialah tu apa nama driver seorang ya. คนขับคนเดียวที่ต้องรู้จริงkena tahu sengerti nak masuk gear lagu mana, nak berderah anjing mana, nak jejak break tika mana. Kena tengok khua, tengok side, kena tengok kanan kiri kanan. Dia pasal orang tak mai dah. Pada tak kereta kena tengok kanan kiri tu dah. Nak tengok tak aku duduk lakah tembok, pak nak selu mana, lembu lakah batas dak. Nak yak tu naik kereta ผู้ร่วมโดยสารไม่จำเป็นต้องรู้ tak ada kena ada lesen tak ada tak apa bila bahasa orang ada lesen kena tahu pandai bawa kereta tapi pergi semaya Jumaat ni ke kita nak kecek semaya kita ku payam alhamdulillah hari ni ada 3 orang ni kata mu tak buat gambar lah ada dia kita maya ni main perasaan siang tapi sorang tak ada paksa lagi tagi kita road orang jadi 3 palang ini 3 in 1 aduh 3 in 1 mamu tahu. Ni nak kita biasa kata bila kita semaya Jumaat ni tak mai dah. Tak ai dah. Allah. Tak mai kena reti, makmum kena tahu. Bah dua tu tam lain dah. Ada kira makmum tu tam lain yo kerja jadi gapo tu naik bai rumah ya. Tok meneh oso. Jadi boo. Tapi bila jadi makmum kena reti supaya lakon. Kena patibat tam tu email. Walaupun tam kita kena tahu berkek tam lah. Ni nak ayat tu. Kita bila kita piak berarti kita buat kerja dunia ni. Ja kecin dunia mana buat ibadat pun lagu tu ratik. Mana kita buat. Mana kita biasa kerja biasa dunia lagu mana kita pakai demo lah kawin tak apalah. Tu tak kena. Pakai demo kawin tak ada. Kawin kena reti juga. Karena syarat sah sembahyang siapa ni bukan demo sore kena reti. Boya dia dah. Main ngata email bukan tak email sore kena tahu. Makmum pun kena reti, kena tahu. Karena syarat sah ni duk di reti. Kita boi patung so tak tamah. Dalam patung ada ulama tulis kitab Mata Zubat kata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatul la tuqbalu. Tu ayat undang-undang ni. Setiap mereka yang buat amal dengan tak reti tak mai. Play ngai-ngai. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap mereka yang beramal dengan tak tahu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amalan dia tu kalau dia buat dengan tak reti tu tak mardudah. Apa mardudah? Ditolak. Kalau balik bahasa pondok tu ditolak akan dia. Tu pondok tu sama. Balik nacut sikit. Awak ngajar kalau betul juga budak luka perut be. Ditolak akan dia akan segala amalan tu. Tu. Lepas tu apa nak tolak? Tu banyak ya tafsir makna mardudah. La tuqbalu, tidak diterima akan dia. Ya tu. Kita baca seko-seko tu boleh mengisi tak mai dah. Jangan jadi kotong lah. Kalau buat diri tu suti tu kalau kotong kok isi tak ada banyak tu pang. Tu mana tu sing penting kita kalau cek nak buat gihas maya tak mai dah. One con kita baca baik tak ada layak mana kita tak boleh. Tak saya waktu nak tanya dah. Nak tanya tak ada baca ni tanya dah. Tanya dah. Asal gear tak yang lagi ni. Tanya. Tanya belum baca tak apa. Kita gini, kita tak mai tanya tu kita boleh buat kerek buat gi. Jadi hari ni kita tanya sore tak saya tak yang jawab. Yalah dah. Tak saya jawab pasal pondok, tak yang jawab sekolah. Dua besan. Dua besan. Jadi ayat temu ni kita itu tak sing kali wah, tak yang kali wah. Terus. Tak ada nak lagi tak yang ni. Tak apa, tak sih dulu. Dah kita buat tanya. Kita tanya sama kita apa? Banyak tanya kita dah boleh. Kita buat cuk tak mai dah. Hak pada kita ada cara ni. Terus asal kita baca ni syarat apa ni rukun semaya. Tapi kita kena buat lagi sekali ngah.
Maya Jumaah tak mek. Nah, tak ada dah. Ni maya Jumaah. Kali dengan rukun semaya. Jangan kita faham tu semaya ni kita rukun cukup dah. Kalau maya Jumaah tak mek. Tak ada. Tak mada kita reti rukun saja. Karena syarat sah Jumaah ni dia kira suku. Dia ada ketika cepat. Dia panggil syurutul jamaah ataupun syurutul iqtida. Itu syarat bagi ikut. Tu tengok kita baca nama tu kita kata balik syarat Jumaah ni kena tah makmum banyak. Ketika macam daun tah makmum. Tete ime kata misuan. Suan apa ni? Suan jaga kata takut jadi fa berkata lepas. Tapi ime dah. Golek kita betul bila kata mai Jumaah, kita tiga apa tak mai. Golek mata mai Jumaah, tu tak ime, ti makmum. Bunyi mudah dah. Bunyi Pasti nak pergi masjid ke tak queue. Ya gini. Ya kita kecek kata umum Jumaah ni ke ada tak ime atau ada makmum. Paling kurang mana makmum sore tu mak panggil Jumaah dah. Tu mana Jumaah. Mana tu nak sebut kata Jumaah dia kira satu imam batu sekukes di imam sore mata dah. Makmum sore. Ya, soalan hari lah. Cukup. Mana kalau mana tu hak tu kita kira tak ada kira hukum, tak ada. Hukum kata sah Jumaah. Gecek dah. Sah Jumaah mana nak panggil Jumaah kena ada kerana mana Jumaah ni semaya ada hubungnya. Hubungnya antara makmum dengan imam. Ikut mana tepat. Asalkan dua orang tu makna maksudnya ikut mana tepat nak mai tah perahu pun tak apa dah. Tak rumah pun tak apa dah, dangar pun tak apa. Pasti ada ketika ya kan. Dia ni kalau maya Jumaah ni mana tu maya masjid lah dah. Dia hari ni buat dia. Ya pagi panggil atas kecek. Atas maklum kita kecek. Bila buat tu Emo ni tak ada apa ke Jumaah nah. Mana kita sejik. Lepas tu nak sebuah kita kecek pada umumnya bila buat mai Jumaah ialah mai di masjid. Tu panggil tu nak sebuah maklum. Padahal bila kecek semata-mata nak sah Jumaah ni bukan syarat di mana-mana. Asalkan ada seorang tu imam, lepas tu ada makmum turut pengurus seorang. Dua orang tu hak pentingnya tak mai. Balik makmum tak ada. Syarat nak jadi Jumaah tu kena makmum niat jadi makmum. Kalau tu imam tak ada syarat. Ni kita gila boleh-boleh tak mai dah tak apa dah. Tengok kaki tu hari mana ada ke rukun mai sebut tak mai? Rukun mai tak ada tak rukun mai tak ada ingat ada atau sebut niat. Tak ada rukun mai niat jadi makmum tak ada rukun mai. Nanti tanya sikit deh. Boleh. Yo nak Jumaah ni kita duduk rumah kita ada kita dah. Kata kita ketua lah mudah. Ada anak. Lepas tu nak tanya kata hak mana lebih molek lah. Di antara kita dengan anak kita itu imam. Kita ni dia duk mengaji kita dulu. Tapi lah ni ngaji dia besar dah lah. Siapa hak molek sekali dia itu imam. Kita kecek baik ibadat tamai dah. Kita cek hawa dia afdal. Aula. Kalau kecek lebih molek ke kecek saya buat rumah tak apa. Biar buat anda ada tu. Kita tak kecek dah. Orang ni lebih afdal dah. Bila kecek ibadat kami kena cek apa? Lebih afdal atau lebih aula. Lebih asan tak dah? Lebih asan. Dia tak boleh buat gimana asan. Kerana buat ibadat mana dia di kelimah afdal atau aula kerana nak sebuah pahala. Ya ibadat ya kira di pahala. Dah. Ni tak ambil. Tak ambil tanya kena ni. Kita dengan anak kita tahu Jumaah dah dah. Ikutlah di rumah ke mana. Siapa lebih? Dia tertib Jumaah tak ambil. Tertib imam. Ni dia tak ada syarat. Dia tertib imam. Anak cerita dah. Kena kita bagi hak tak ambil nak dah dah. Pengapakat dah. Kata lain dah. Nak lain. Kat mana ni? Mana tu bagi tempat. Mana tu kita bukan bila tengok situ ya tak ada gini syarat Jumaah tak men. Tu panggil perkara hak afdal. Dalam sifat imam dan makmum. Tu. Ya bagi kau lain pula tu. Mana tu hak tu maksud dia afdal bak seorang imam dan makmum. Faham tak? Tu panggil masalah orang jadi imam tu aula nak sifat lagu mana. Tu panggil sifat imam. Kata, kita bila kasar-kasar dalam tertib hak ekoh ni, bila kecek bak tu imam dia tu. Kita ingat tak men. So tiga
3 lamdak, ya ada banyak lamdak. Pia hak aula lah jadi tekme, nombor 1 orang fakih. Orang reti bab hukum fiqh kita kecek pasal kampung. Berarti cara-cara semaya pun dia faham. Dia tahu. Kita bisa kita buat bani 2 orang ni, kita ada 7 umur tu dia tak boleh pun ada ke umur. Tapi kita ada kira ada umur, bagi dia kai ke pakai tak ada kira dia umur tak ambil. 2 ni pia lebih pakai. Betul kalau sama pada tok nombor 1 tu dah. Kalau sama tu turun nombor 2. Pia lebih baca sedap. Lebih baca kena tu. Mana qori mana orang baca betul. Tajwid betul. Mana kau dah kata haya baca tu tidak membatalkan solat. Betul dia tu. Bukan halusi pengarang orang duk badu Quran dah. Kita suara sedap pun Dah. Tu lip belakang pula. Ya dalam dak hak KK. Kenapa bini yang angok ya kira kau tak? Ya ni 2 orang ni kau lain lebih sama-sama lah kau. Mek dia awal tadi. Pakau sama pakai. Kori sama. Nombor 3 warak. Kita nak sebut nombor 3 ajak ni dah. Tapi yo boleh heret gino ya tak. Kita nak set sikit ni. Ingat dah 3 tu dah. Dah baik lagi kita kupas pula. Ya panahannya sepatutnya kita ni masa kita kata atau tak ini pandai baca sedap dia. Tapi dia malah bosan atau duduk tak orang tak sedap dia buat tak khair. Dia baca back pun video dia malah dah hanya sedap. Tak berdosa ya dah. Tak. Tak ini orang bukan siapa tak dosa cuma apa yang palo. Nak sebut follow tu buku hit ni tak mai. Kerana follow tak nampak tengok tak ada. Kalau pasal lagi tak serius supaya be misal dia. Saat ni tak email. Be pun ya ada orang be sedap. Tapi ya jong ya tak kena be orang tak sedap tu back pun pakai ya awak tak tahu gitu. Berkawin lepas sudah gitu. Lepas malah ni tak email pun seperti tu. Kok mana dia panggil kita ni bila kecek bab ibadat ni ya. Yo malah hak sarok letak tu masya-Allah molek dah lah. Cuma balik kita ni, balik orang yang itu dia kena banyak kena prak mentua Kena reti juga Belian ni kalau dia tahu kalau dia tahu dia kena berubuk lah. Peradin tak dia peradin balas tu dia tak. Dia kena balas kerana nak lebih balas ni kena balas kau buat ni. Bukan balas siapa tak tegur. Ya tu benda tu kena usaha. Kerana kita duk bubuk nak buat ibadat ni kau duk buat ni dah. Kena nanti buat boleh dalam kubur esok dah. Betul? Kalau ya tu ketika 1 2 3 tu nak buat ke mana? Berarti kalau kita hidup lepas gitu nama kata kita pada hidup redha dengan kurang pahala. Masalah saat ni kerana kita tak ada kuasa bubuk mana kerana buku pahala ni tak sepengah ni baru duk bubuk di bubuk bank kat mana kat kedai kat mana kan apa dia nampak dah. Mari reng pak reng thong. Tak nampak. Habis bakar belah-belah buah belah ni. Panggil menyebabkan kita nama kata tu aku jauhi rugi lah pahala sok lagi dia kata dah. Dekat dak khairat sok lah dah. Kita ingat hak kita tak ingatlah hadis kata geno. Satu kali Nabi lalu tak kubur, ya tak kubur ni ni kata kubur ni sangat berhajat pada pahala. Jika pahala semaya sunat rakaat sekali pun nak ya tu ketika orang duduk le kubur ni. Mayat mati ni masa dia kubur ni nak pada pahala. Pahala sikit pun ada harga di sana. Kerana dia nampak rasa dah. Dia kena ya tu saat ni Pak Adin kata kita jangan ajarlah kita tak main. Tapi ia kita ni ginilah jenis sifat orang ni. Apa tak main ada ni dia jenis satu tak main ada nah malah bosan. Masa kapur sifat warak. Awak warak. Jadi bagi sifat warak kita tu panggil kita tak kena dengan tepat tu. Kerana kelebihan ibadat kita nak jemaah. Nak jemaah tu berarti kita kena dah jemaah atau putih imam dengan makmum dia kira dah. Dia kira lambat apa tak ni. Berarti kalau orang jadi tu imam tu dia kurang pada makmum dia tak lebih lah jemaah tu. Ya biasa gini tak sini dah. Kita tak email lah mudah-mudah dah. Tak email ni ya tak email lama, tak email tua lah. Lepas tu hatta anak pergi mengaji luar lah. Anak ni alain lah. Tapi luar dalam pun. Dari pandai. Sedap anak dia, sedap. Pandainya kau. Lebih anak dia belakang. Segi suara, segi rakat dia sedap anak belakang. Tapi buat tanya anak dia, kerana tak ada email. Lah dia lah. Ambil awusu.
Yo sifat ni so kita ni sifat. Bila tak email tua lah. Ha. Harga baru dah sedap tapi tak rasa kata baik mana tu. Yo baik kerincai. Yo perangai kita ni banyak dikerincai dah. So laginya hotspot lagi tak ada kerincai, biasa ada no. Bagi dia tak ada berasa kata lain panah lagi dah kita. Tu bagi sifat tu. Waktu kena ngaji suku tak meh. Dia sifat tu tak ada sebut dah dukun semaya. Ayah dah. Oh ya aku maya sifat wasa kita tak sebut. Sifat wasa tom on nom tom Tak tun. sini ayat kata, misal kata seorang tu email ni. Email tua dah. Tak ada kata siapa ni. Oh tak ada. Saat ni satu koroni tak sih. Koroni dua apa kita tu email tua dah. Kita baca baik tak ada. Baik dululah kata. Mari hok baru ni orang kori sedap baca molek. Kita tak jauh juga video terjadi di tu email. Satu macam tu baik tak ada apa juga ke? Oh you tak ni Yo kita ni duk baca ketika tak suka kita ambil dah. Sedekah you ada hak ada sebut kata orang jadi email tu you kena makmu you redha dia. Mana makmu jamrak makmu jinjang. Jamrak dah dia. Suka nak tengok dia tu. Kalau ada orang lebih lagi tu kalau makmu hak misalnya lebih dah 50% tak kena dia ni tak oleh dah. Orang kau tuju dengan dia 30% ya. Kalau tak tuju 70. Mak itu email saya ni salah dah. Maksudnya salah dah. Kacang jadi email. Kalau tu email suka kena line ada. Bukan masalah thumbnail tu email. Main. Tak main. Ya hot lah tu email dah. Meladuk lah thumbnail tu. Itu kecek. Mana kejap tu hot tartib. Tartib tu ya tu fekoh. Kori warok ni. Thumbnail jadi email lah semaya. Bukan thumbnail dalam masa semaya. Cuma lah itu tu dah. Tak ada kira di thumbnail apa tu dia tu. Yang itu pihak tu kita ni ya. Gua thumbnail tu email tu memang duk kita tapi kita tahu kata kita ni nak sebab fekoh lebih dia tu. Lebih tu akhir tu. Kori bos sedap dia yang muda dah kita han. Nak bang. Nawi ada kisah. Sorok pengesik molek dah yang muda. Mana kabinet situ ya bila masuk dah. Kelebihan seorang tu bila dia seorang tak ada kena tanya dah hak lain. Deh. Ni hak dua kata hak lamdak ni sekiranya sama batu nombor 2. Betul? Nombor 1 kena pilih orang hak lebih fekoh, hak lebih fakih, hak lebih reti bab hukum. Faham reti. Lebih kali cekai fiat semaya tak Ini semua tu klik pada kaedah ni ada kaedah sendiri. Ya lagi dah. Baik nak kata yang kedua tak ada kena pilih nombor 2. Kalau nombor 1 lebih ya seorang dah. Hak kata nombor 2 ni betul 2 orang saya pilih orang 2 orang. 2 orang ni sama-sama fekoh. Sama-sama sedap, sama-sama reti bab fekoh. Pilih hak tambahan 2 orang ni pio hak lebih sedap baca. Tu bayar tu situ. Bukan tak duduk pilih seorang tau. Nak sebuah kata dia tak di fekoh tu antara ramai-ramai tu ataupun 2 orang tu pio hak lebih. Ambil hak lebih fekoh. Tak ada kena pilih di kori dulu, tak ada pilih kori dulu. Bagi kita ni pilih kori dah. Apa dah? Kita pilih kori kita ni. Untuk fekoh tu jangan mana. Dia panggil dia kata kau yang sedap kita email. Dia muka dia biasa dengar tak Dia semaya sorok je saya dengar baca sedap lancar. Ingat 30 juz ke 40 juz dah lah. Dia tak ada kira atas semaya tu sah tak sah tu. Dia tak ada kira. Tu. Kira tak semaya sorok sedap. Tu panggil tak pilih orang awam lagi tu. Dia pilih ke fungsi dengan suara sedap bunyi lancar pasal lagu-lagu. Dia nak lagu. Kalau pilih orang Tino dia pilih nak asal muka jangok. Ya lah dah. Ikut muka lain tu tak jangok pun. Lepas tu duduk 3 hari minggu cerah. Dia panggil bukan pilih kena pak hot panggil hak kita nak apa paumai samkan buat jemaah ambil tu kita tak ambil kena mai berdoyak pada dah. Kita sebut mai jemaah ni kita macam pun teng phala kan tak mai. Salatul mar'i solat mana-mana Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'ina wa 20 darajat. Bisa Bisab'in tak ada nah tu. Bisab'in wa 20 darajat. Bisab'atin wa tak ingat ayat tu. No ayat 27 dia. Ibu kata nak siapa situ tu. Jadi pengen tu semua sama berlaku. Ayat dah. Kata hak 2 orang pun 7. Betul.
hok 50 orang pun 27. Memang 27 ekor tapi Tapi kita pahal dia ada sini tu pahal tu. Tapi tok tu pala Jumaat orang 27. Ya. Suku-suku tu nak wilbeh tu tak tahu. Deh. Suku-suku orang yang dapat sebagai Jumaat tu boleh 27. 27. Tu pun Hadis takmir tu maya lebih dari kita. Tu hari 50. Suku-suku. Kalau maya sore besok ya. Belisa. Untuk tunjuk kata maya Jumaat ni adalah fadilah paling tinggi. Pasal ni mana tu? 7 Allah bak untuk email tu tapi ke suku kan. Ke suku. Mana tahu ni kira umum kata bila ada Jumaat agak boleh 7. Tapi saya nampak nak sebut tak ya kak, tapi rasa sikit lagi. Misal kata kalau semaya 2 orang tak seng. Kita kata 27 butir buah bini. Kalau semaya sampai 1000 orang ni 27 butir kak, tapi buahnya. Tu biar kata halus besar. Halus besar. Mana tu kita ni duk biar kata apa nama sama kan tengok akor 27. Padahal sama akor 27 tapi nak sebuah apa konopak. Apa jawab tak pendapat juga satu paling kurang dia. Dia lebih lagi. Satu segi. Biar dia naik kedua, naik segi besar, naik segi lebih pada 27. Sabit nak sebuah hak peribadi tak ada. Dari segi pakaian ke apa ya suku-suku tu. Tak ada gitu goh Jumaat 27 tu tak. Kita pakai cuk putih. Tak mai pakai cot tak tak suka tu pala tu. Tak sebab pakai ke suku pula. Kerana situ panggil seolah pala sentuh. Tak ada kita tamlai hak Jumaat, kelebihan Jumaat tak. Pasal ni kita tak. Dah ada Jumaat pun kita masing-masing dah. Kita tinggal benda sunat ataupun tak ada buat banyak. Berarti dia ni telah melakukan benda makruh. Mana dia mana duk buat perang contoh ya panggil. Tak ada buat perang siapa satu Jumaat lema lain dak. Mana tu benda hak kos ya ataupun kos hak tamuh contoh kita banyak kali tak meh. Benda hak min sahih tamai buat perang kita hak contoh tu banyak kali lagi. Mana hak tu tak hak tu nak atau 27 tu hak kira umum. Sedangkan hak fisik banyak dah tu letak kena sebab masing-masing. Tak ada tok tu email pakai jubah putih molek. Kita pakai kok je kok ulak je cotan hijau merah kuning jalu dah. Adakah boleh kira tu tak ada kurang kita sebab masuk kali tu email Jumaat ada. 7 pakaian tu suku habuan. Kita ada giduk jadi tebih tok goh demo lain ngak hak contoh lagi tu dak. Soalan tu panggil kena sebab contoh. Ya gini biasa tak seng. Dia saya kata Ustaz Sing pakai baju tekak bulat. Gitu saja. Ustaz pakai jubah. Cuk putih pakai belik kepala serba molek. Kita ni orang biasa baju teluk belanga kapiah. Dia mata soro sedap Ustaz Sing dah. Pekahnya tak Sing orang kata. Dia mata tak kena naik. Tengok cuk jadi molek tu. Tok mana kalau nak kira siapa? Kalau tak Sing ke kira tak ke kira saya. Kalau ke situ bukan ke 7 tertib email kena pekah. Kena pekah juga. Tapi tak masuk mana tukar bulat tu. Nak sebab pakaian tu di segi tarbiyah. Naik mau nengek ilmu tarbiyah. Ogok orang nak pintu ayam ke kena orang duduk depan dia kena pakaian. Tu bagi di tarbiyah. Kita ada giduk lop lah ketika hak tamdan itu email tak ni dak ni. Ni hak sungguh ni dah kita biasa jumpa di sekolah kita lah dah. Tapi ya kapi ya. Kita tak kapi ya. Pak orang tak saya tengok tu ni kapi ya tu email lah. You panggil nak sebuah hati kita makmum tengok pak. Ya lain. Ya lain berasa hati terima dengan pakaian orang. Kerana kalau tak ambil tengok 7 tertib tu email tadi, ya ada lek mengguna. Pakaian hak lebih suci. You kira lebih bako titih. Siapa bini you kira tak meh? Ya 2 orang ni adu halik orang 1 2 3 4 5 tu banyak sama lah kau. Pekoh sama pekoh, kori sama, warok sama. Boleh ujung ni. Ya nak sebuah juh lah. Titih bagi kira kau, titih bagi. Nak tanya ni tanya tak Sing nak jawab, tak nak jawab. Kita juga tanya ya ada. Kita nak kereta ke siapa di Pomnyok. Siapa di Pomnyok tu ada tempat semaya sejik Pomnyok lah. Pomnyok. Ustaznya pakai jubah.
Ustaz Sen tu kat bulat. Saya ni paju cek dah. Ada orang lagi kata, "Hei, tak email." Tak ada. Dia tak email kapi hok pakai cuk molek tu. Dia baru tak pakai, baru duk pergi mengaji. Dia umur tu baru duk mengaji. Baru molek dia masuk tu tak pakai buat. Gitulah. Mau baca Fatihah sekerak ke? Kata siap. Ni dia biasa tak email di rumah. Apa dia cuk tak molek pergi jalan gitu kan. Cuk biasa. Baca sekerak di bahasa tak ada kena tak masuk style lah tak. Dah. Kok mana tak sih kalau kita sebagai kata sama-sama tak kenal ni. Kalau ada baik sana ni tak sih boleh siapa. Orang hok cuk molek ni dia tak pandang kita tak nampak belum ada semaya. Kok mana nak pilih? Nak pilih atas mana? You panggil nak pakai tak tahu lagi. Bila sampai situ tak ada mana tu moga benar kita nampak dek luar tu panggil sengkau baik kerana tengok zahir. Mana tak satu kita ambil. Tak saya nampak atas cuk. Ustaz ni tu mana? Kita kena sampai dulu. Kita ni ke situ. Kita tengok di atas pribadi orang. Faham ke kalau pakai cuk molek pakai sugar pun kali yang muda kita tak lewat dia lagi. Kerana yang muda dia tu buah panggil bak fiqh yang tak halus ni. Baik, kita ambil orang tua. Orang tua dia. Dia cuma dia lebih cuma. Kita tengok situ. Ya. Kita lagi. Ya, kena. Dia panggil dia sebagai bak nak tengok orang tilik seorang ni kita tak kenal ni payah. Payah. Lain pada kapung. Kapung tak apa dah. Kapung kita tahu kata yang ni jauh lagi ngaji situ-situ dah. Habis pondok tu. Duduk career masa ni kita tahu. Kalau masa pemiok pos tak merata tu kita nak kata tak boleh dunia ini. Dunia ini. Tengok tak tengok orang tu tak boleh tilik di zahir. Sebab ada berlaku di atas saya sendiri. Satu ketika kita pergi pemiok lah. Pemiok lah. Pemiok tu dia tu email tu pakai cuk molek pakai cuk molek sejak dia tak sudah lagi. Sejak di pemiok dia tak sudah lagi. Cuma dia buat bilik untuk buat semaya. Bilik buat semaya tu satu ketika kita masuk maya tengok tu email maya tu hadap kiblat kot lain. Pakai belik subel molek. Pas kita pun pergi curi makmum sore tu. Makmum kata maya salah tu. Sesuatu untuk email tu. Makmum pun ngerti. Dia nak maya salah. Kita tengok sejak dia buat hadap kat mana. Sejak dia buat tu. Dekat tu ya tak boleh. Ya mana tu orang itu email ni sebelum nak semaya dia kena pesak dulu. Kat mana kiblat. Mana dia tak payah fiqh tu. Tu dah. Ya tak halusi. Halusi. Kita tak panggil kalau untuk fiqh ya cik mana dah. Tanya tepuk orang kuasa tu mana hadap kiblat. Bos sudah pak tu tanya tu email. Kena maya dak tu dia tahu yang masuk dalam apa jadah dak tu. Ya tengok. Dia motok siap dah. Jadah biasa bilik dia budak main. Dah mau tidur apa tidur. Kalau kita tengok jadah dak tu maya kat tu. Betul. Pak kita tu sejak apa tu? Dia buat tu. Macam sejak tak pun. Susah. Tak tanya royak tu boleh kita kata. Boleh kita kata jangan kita turut mata-mata. Kita jadi makmum kena reti enggak. Bila betul royak tu semaya ni kena sama reti. Boleh ada dah. Bila seru kata semaya makmum berkena reti, tu email berkena tahu. Dia pengen tak email melaka tak apa, tak apa. Mana kena reti kena tahu. Kena reti habis tu ni tu kafiat semaya ni tak ada royak tu. Baru mula semaya jemaah ni ditutup reti atas imam sahaja, tak ada royak kita nak mana. Ruku semaya boleh ayat itu ke? Ada ayat tu. Ruku tu untuk makmum. Dia kata semua orang tak ada kira nak jadi tamu negara apa kena tahu. Dah ni. Kalau kita buat kan tak tahu itu, siapa kita tak pakai kena maya mula belabi. Berarti kita nak turut pun kita tahu. Tahu pada benar ni benar zahir tak ada. Hadap kiblat ni. Hadap kiblat tambah syarat dia dah. Diam hadap kiblat. Ti syarat sah. Ya syarat sah jemaah, syarat sah maya. Kita nak cek kiblat kat mana. Kalau kita orang bukan partai dah. Kita nak cek panggil hukum panggil syarat dah. Syarat sah hadap kiblat. Panggil untuk fiqh yang tu panggil. Pas nak tahu syarat tu mana? Tahu kan saat ni? Panggil tu cek artinya untuk fiqh sungguh kalau maya hadap kiblat ni tahu.
Kalau maya kot Ah, dia tu- tu mana kita fekot. Tu zahir dah dia panggil. Dia panggil kan katam dia tu bongbok tu. Dia behar kita behar situ. Yalah dah. Masuk soalan keluar tak sini. Oh, ada dua okey. Masa berlama dah Tak soalan hak ni, hak tak ni. Oh. Saya soalan peminyak. Peminyak. Oh. Ha. Peminyak Tak ni saya jadi. jawab, tak saya jawab. Peminyak dia jadi ni. Tak saya jawab juga ni. Kena cepat. Kita juga tanya tak teh mana ke jawab letihnya. Kita masuk di peminyak, siapa di peminyak tak saya. Orang bezuhur Ramadan, siapa pak lagi, kita nak cuba dari awal-awal dengan pot cuk semaya tu, dengan cuk semaya awal mula-mula tu. Mula-mula tu. Bos apa kita pak ambil semaya penuh ramai gitu. Nanti. Oh, lambat di mik mai. Bes semaya. Bos apa ni sejik tu. Orang cuk mula-mula tu duk semaya nak sudah dah. Awak mari di kelung dua ni duk semaya pun. Wak itu dah. Semaya dah. Ada dua email lah. Kita tak tahu kata hak mana dua mana ke dia. Ya. Oh, ya dia ada dua Jumaat. Oh dua jemaah dalam sejik tu. Tak ada sudah selesai. Muka tak email dulu pun duduk depan takut itu kot ya maya wak yang muka puak mendatai belakang kan ni. Oh, ya tak siwat keturut demo. Bukan duduk depan duduk depan tempat tu email ni dak yang maya Oh, tepi. yang main dek lep bungung ni ya. Dek kat tengah-tengah itu. Ah. Puak ni ada sini. Puak ni pun lapis sedap juga puak dia ni kata Kelu mana ni tak apalah kelu mana kaki jauh. Dia buat maya jemaah masa lagi. Dia mai ke dia. Lepas tu kita hak je mai ke dia ni. Awak sabar lah. Nak jangan. Nak turut mana? Tak saya dulu turut mana? Oh, nak turut Jumaat. Tak sebelum tak saya nak jawab tu tanya tak mari. Mana dua jemaah tu jemaah maya kosa ke maya musafir ke jemaah maya pasal mukim. Oh, tu tak tahu tu dia. Kita mari tak tahu. Maya tak tahu. Mari tak tahu tak semai hak mana kita. Kita Fatih ada tempat-tempat peminyak tu ya pasal dia mula jemaah di masjid pada. Bahawa ni ya tu tak apa kita orang musafir tu namanya suku. Wak suku kerana kita maya tak separemo. Hak sak men nak tanya ni masalah mari ni tak tahu tu hak mana. Hak mana hak jamak hak mana hak itu patut. Nak turut hak mana? Pada buat baik mana tak saya. Tak payah cerah sikit lagi ni jadi boleh ada dua puak lapis maya jamak ni tak turut puak biasa. Pas kita mari tiga ni buat baik mana? Pasal tu sekitar lagi dia kepak yang ketiga pula kan? Yang tiga empat ni. Oh, jawab jadi lah. tindak lalu. Tindak. Wayak jawab. Kita kata kita ni orang tak ada tali jamak lah. Kita gitu puak jamak ni. Sah ke tak? Semaya kita dua soalan lalu tindak. Yo gini, maya ni dek. Maya ni dek masalah maya ni ingat ketika sonya. Kita apa nama ni? Orang semaya kosa. Orang semaya kosa ataupun bukan orang semaya tamam. Lagi tu orang semaya kosa boleh kedak. Kosa jamak. Jamak kosa. Jamak anak ayat kan dia jet suku. Kosa. Dia ada hukum. Mana tu? Hati nak ingat hukum. Kata mak kita ni kalau kita nak semaya kosa. Lagi tu orang maya tamang tak boleh. Kita maya tamang turut tu imam maya kosa. Boleh. Semula. Kita semaya tak, semaya cukup pak ada. Nak turut orang hak kuasa, boleh. Kita maya jamak. Kita maya cukup. Nak turut orang hak imam maya kosa. Boleh tak? Imam maya kosa kita nak turut dia boleh ke tak? Kita tak tahu kan ni? Tak tahu. Ya dah lama tak sebut ramai tu. Tak apa. Lakah soalan apa? Gua ingat tak jumpa tak ingat tu. Allah ya tak ingat. Kita ngaji tahu lah deh. Buat. Kita kalau tu imam maya kosa, patut orang kampung biasa nak pergi turut tu imam maya kosa tu boleh. Boleh. Kerana apa? Kerana apabila tu imam saleh tu dia boleh sambung dia. Tak ya tahu ke tak kau mula-mula tu kan dia tahu dak awal kata kau ni kok kosa. Ya kalau makmum yang mari dia tak tahu kata tu imam kosa jamak, tapi tahu mana lepas dia saleh. Jangan apa yang maksud maya tu. Ya saleh tu yang maya pak. Ya saleh. Mana kata dia sambung dia kalau beri 3 rakaat lagi. Mana dalam bab fiqh tak salah itu deh. Yalah. Hak talih ni biasa kita ni
Kita nak buat kosa balik bungung orang maya tamam. Oh tak boleh. Oh dia ingat tu walaupun kita pergi hubung tayak rokan akhir pun tak boleh. Nak buat kosa tak boleh. Benar tak ada? Itu orang Kalau kita makmum lah. Kita makmum tu imam maya kosa. Kita nak pergi buat tu imam baik kaya tu kosa sama kosa tak apa. Kalau kosa tak apa. Walaupun kita pergi des ke sutai. Pengen kata tak ada kena tu banyak kita hubung kita so tak boleh. Nampak tak? Kena dah ayat dah. Kalau tu email tu ya kosa dah. Tu email kosa yang masuk pak tu dia tak tahu tu email kosa. Kak yang dua dah tu. Paya masuk nak maya tu maya Zuhur. Tu email bawa ke ayat dua dia tunggu tu email ke ayat dua. Dia memang sana. Dia boleh sambung dia ada 3 lagi. Tak nak batas maya dia. Tu ya tu balik makmum tak apa. Boleh tunggu imam kosa. Tapi jadi kita makmum semaya tamang nak tunggu imam kosa. Okey. Kita nak maya kosa, tunggu tu imam tamam tak boleh. Tak boleh. Kena tak gitu tak? You kadah dua tu dah. Tak mak tak ayat tu. Maknanya kalau kecek kampungnya kita nak semaya kosa. Gitu guk tu imam hok semaya baik pak ni. Maya tam. Maya tam. Tak boleh dah. Betul tak? Tak boleh. Kita kosa. Kita kosa. Imam tamam. Tak boleh. Lepas tu nak tu kita nak kosa pun bila ada jemaah tu dia tak aula lagi dia buat jemaah suku tu. Kerana buat juga tak mai kena wisuda salah dia dulu. Kata kita nak buat kosa dah ni pun tak boleh juga. Gimana tu jemaah wisuda susu. Habis aulanya bila kita nak buat kosa, bila jemaah dah dia tamam. Hak lebihnya kita masuk hak dia. Pak kita bangun buat so lagi hak kita suku dah ke? Ya tak? Bukan kita nak jamak tak amel dah. Golek kita berlaku lagu jamak betul no ya tu kita jangan hidup pilih buat kuasa kita sedekah jemaah hak ada tu ramai ada kita. Yo nak ya tu kita kena rebut masuk jemaah demo tempat teh tu. Hak afdal kita lagi tu. Yang pihak tu kena buat kuasa kat. Bisa kata sebenarnya zuhur dah. Zuhur 4 rakaat. Hak tam ni. Kita hak kuasa ni 2 je. Dia semaya dah rakaat hak tam. Dia semaya rakaat dah. Kita pergi sambung dengan dia. Mau sambung kita habis kat 2 hari pasal lagi lebih je dia. Gana? Koko. Ya kalau boleh kok. Kita ni kita mau ke air dah. Kita pergi sambung dia tu, kita sambung kita cukup. Apabila dia sambung je kita salah kita buat sambung kita jemaah hak yang lagi buat situ. No ya tu tak ada kira lah tu deh. Bernama ni no ya tu 7 jemaah saat ni tak saya kita buat suku lagi ada jemaah tak sudah kita pergi hubungan dia. Cuma berada kita nya jemaah tu. Nak jemaah tak saya banyak. Karena buat suku kena keras sudah ya tu. Kalau ya tak keras sudah dengan kita buat lalu mana lebih buat lalu kerana dia jemaah. Ramai dah. Kalau lebih lagi jemaah dia tu kalau jemaah pertama lebih aula kerana dia ngabeng ngakomah dia pun kakak hidup cerita. Pasti kita buti dulu tak ada apa dah. Kita buti dulu moga ya 4 rakaat. Dia dak kita tak boleh buat kosa kita kena buat pertama tu lah. Moga tunggu demo tepat teh. No ya tu kita jangan nak buat kosa sekat kita sedekah mana tak boleh buat lagi tak sudah. Lagu tu bodoh, ugi. Ya tu bodoh. Hak naknya tak kalau orang duduk semaya ni kita pakai hubungan dia. Lepas tu kita buat hubungan dia tu mana bakal buat jemaah kali dia. Masalah. Lepas tu kita buat pak lah moga dia ada kosa waya. Lepas tu hak kita nak kosa nanti buat hak so lagi hak waktu yang kedua tadi. Untuk asal tadi ni kalau kita buat bisa kata Johor dah. Ataupun asal ikutlah. Bila nak jamak berarti hak maya pertama tu jemaah dak ada kita buat dengan dia lah 4 rakaat. Tak ada kosa tak. Kita jamak tak ada salah. Tak ada kosa dak. Dia tak ada salah. Kita menggo niat jamak ni ikutlah jamak tak gede jamak tak akhir pun. Ya tujuan niat ni suku dah. Cuma kau tahu kosa kita niat kosa gitu hak tamam kita kena bupak. Tak ada gini punah tujuan niat. Kita usul ikut niat kosa sekali pun.
Aku tengok tak boleh buat kosa. Betul boleh hubung, tak ada kena kebih mula niat mula ada. Ya cerita ianya ada tak saya kau kita ngaji mau tak simula siapa kok jenok tu ada dah kamera saya ada ayat ni ya. Yalah, dia belum berlaku. Untuk semaya ramah. Pamari pok cuk baru ni, pok cuk lain. Pok masuk Tak ada kira ada. Ya waktu lalu. Ya gaduh nak pergi tu. Ya gaduh kereta muka buti star ya gaduh ngaji ke. Pok dia awak yang kedua lah pok cuk kosa. Ya awak tepi pok ya. Bukan mau dua je mau so lagi. Ono dua tak udah lagi. Pok ya pok buat juga. Muka dia gaduh nak pergi ni. Buat lalu. Buat pok cuk ya papa buat dua-dua ya pak. Dua rakaat dia dah. Muka ya kosa. Buat suku tak ada apa muka ya. Sudah lepas so. Jadi bos sudah honor tu, bos kan apa dah sudah dia dulu dua kat. Dia pak dua ke. Ya dua. Pai cepat sikit dia buat tak baca. Gaduh. Dia peradai nak ya tu nak sebuah kelebihan jemaah atas satu masjid misalnya, satu berasah ni dah. Kita tidak yang mana tak masuk kalau tak masuk di apa tak masuk kata tidak digalakkan berbilang jemaah tu. Masuklah tu pakdanya. Bukan tu atas maya tak sah dah. Maya sah ni. Minta email bucu apa tu email dah sejak tu dah. Bawa masing-masing kan. Tapi gimana tak? Hak naknya Jemaah tu tak lah. tak saya berbilang jemaah. Walau kita nak kosa apa? Buat dengan demo dulu hak pak kat ni. Kita bang buat tak email fak kita suku. Tak ada masalah. Kerana dia jamak tak dia jamak tak gede ni kau dah kata wisudah salah kita bangun. Kau mak. Dia tak becek lama. Tak ada lama sudah salah bangun lah. Lepas bangun ni kok kita aja dah. Kita ni kau salah. Ada kena cek dengan demo kita kau salah kau dah. Jemaah yang kedua ni. Apa? Mayah yang kedua ni. Sali fardul asri dah 2 rakaat. Imam apa lagi satu masalah niat tu. Tak saya mari sini dah. Mari sini sampai sini dah. Dia takut lu jelas sikit ni. Tapi boleh di pendengar ya faham dah. Kita apa bos maya pak ni kita terlupa ke tu tak saya. Apa? Lupa niat nak buat jamak tak kedeng. Hok asal tak ni. Nampak tak? Kalau kita kalau niat dah selalu dah ke? Niat dah semaya. Niat dah semaya. Dia pun niat maya ni tak ada niat. Patut boleh jamak tak dia tu. Tak boleh Tak nampak tak? Dia syarat ni dia penojok masuk awal betul lah. Nanti kita nak buat takding ke tak ke. Itu nak rasa. Duduk. Hak niat tak keding, niat dari semaya. Hak niat tak ke tu dah lewat ketu. Lewat waktu tamu ni. Guna mai zuhur lek sah tu panggil niat tak ke. Ya hak pelatih dia tanyanya. Kena dah. Saat ni dia semaya zuhur. Ya duk mai. Semaya zuhur dia buat semaya masa pak ni. Tak ada niat. Dia ingat dia tak ada niat tu kena mai sah tak lagi. Nanya kata boleh tak. Bila tak ada niat dalam masa semaya. Orang panggil luput syarat. Luput syarat jamak tak kedai. Jamak tak ke mai hak niat lewat waktu. Tu duk lebih si. Duk makan air kata orang bel zuhur. Ya niat ke tu. Ya niat kena mai zuhur dah sah tu panggil niat jamak tak ke. Tu tak apa tu dah. Saat ni mai kena niat lekebe. Itu. Lekebe tu aula. Ada semasa semaya. Kena niat sekeke sekali dengan salah ni kata. Tu niat tu sekeke tepat niat. Jamak tak ke. Itu jamak tak keding. Berarti apa sudah mai Pia tu hak niat je tu seorang boleh mai jamak tak ke. Jamak tak keding. Kita luput syarat tak boleh mai Macam apa yang boleh sah. Kita suka Kalau syarat niat. semaya kosa di mula-mula tak apa pasal kata berkosa. Tak usah kata jamang mai kosa. Untuk hak jamak ni hak jamak. Nanti ini yang mai kosa tu. Buat mai kosa, dia niat dah mai kosa tetapi mai asal. Dalam waktu tu dah dia niat. Tapi bawa jamak ni, bawa jamak, bawa tam ni, bawa tam ni dia lupa niat. Yo kosa ni pun yo niat le kebe. Dia tak lupa niat jamak ni syarat niat dalam waktu semaya. Kosa ni honok niat kosa kena kosa niat le kebe. Tak lupa syarat ni. Berarti kepadanya dia ni nak bangun mayat sah tak boleh. Kenapa? Kita ada niat. Tak ada niat nak jamak masa duk mayat zuhur tadi. Kita pawi salah buat ingat. Habis masa niat panggil. Adapun bila kita mayat kosa, cari tetap je niat dia. Bangun nak mayat kosa. Mayat kosa ni syarat dia kena ada niat 2 rakaat atau mayat kosa niat masa kebe. Itu panggil bila kecek syarat niat, syarat sah niat dia. Lain pada kosa tak ada takyin dah. Hak mai fardu
kena tambah so lagi. Kalau mai kosa kena niat juga. Kosa dalam takbir. Aku semai betul zuhur kosa misalnya. Atau mai dua rakaat. Makmum imam niat lepas tu boleh. Mereka makso. Mi kata bila kakah niat ni nak kena jek molek tak mem. Kalau tak mem nak ni niat ke apa? Niat kosa. Kena niat dalam kebir tahunan. Niat jamak tak keding. Kena niat dalam semaya. Dalam waktu. Dalam masa bukan waktu, dalam masa duk semaya. Dalam masa tu Ha. semaya. Selagi nyamak takhir, niat dalam waktu zuhur. Waktu je bukan masa semaya, waktu zuhur masa dah. Aku nak mai asar tadi. Aku nak mai zuhur waktu asar, hatu niat takhir. Saya pun nak panas sikit sini Ha, ya. kena Nak ingat, panas ha. takut bima-bima takut dah. Bima takut ya kalau semaya jamak puasa di awal di zuhur tadi, ya niat dia masa semaya, nak semaya asar tak keding. Nampak tu. Tapi boya semaya zuhur ni wak tam ni, wak parakat ni, jadi tak ada niat kata tak berkali kat mana jadi bahasa tak ada niat dah mana kata. Oh, tak payah dak. Masa tu sebenarnya perada niat ni kita kena jek tu baik, jek. Niat jamak. Tu baik dua lah jamak tak keding dah. Ha. Niat kosa ni, hak kosa tak ada kena jek kerana bila kata niat kosa ni kena niat le kebih mata. Ikut jamak tak keding tak ke tu hasuku dah dia niat masalah lain dua tu. Berarti hak saat ni dia luput dua perkara. Luput tak boleh jamak. Jamak. Pas tak ada kena niat kosa nak mai tak boleh. Muga nak mai boy semaya parakat ni wak galek tu. muga behek kata. muga duk ingat ramai-ramai. Berarti dia duduk semaya dengan Jumaat demo tu dia tak ada ingat kata ku nak mai asal. Tak lagi. Dalam jauh dipanggil luput syarat jamak tak keding. Setelah sudah mai moh tak boleh mai dah asal kena dari waktu dia. Jadi ya pergi semaya lain pula lah. Nanti mata dia buat kosa tagi lah. Nak maju tu boleh kena keras asal tu. Habis tu dah. Yo dua ni Kholik orang dek pelak mana tak itu. Tujuan niat kosa apa tak? Mana jadi dah. Tak saya tak apa nak cari dah jarang-jarang nak berjumpa tapi jarang-jarang nak kecek. Habis kita tiga orang kita kecek lalu bagi jadi baik sepatah bagi selit dah. Kok biasa dah dia duduk rumah dah. Habis tu kita tu sama kita benda tu gi tu take kereta tak dah. Dia kena boyak, kena pakat. Kok itu ni kosa lah kau dah. Lepas tu niat jamak tak kedai dah. Kosa ni nak niat le kebe, jamak niat le mai belum salah tata. Paling tidak mudah gitulah royak tu le salah dah payah. Yo siang-siang. Ya jamak ni tadi ni kena niat belum waktu ke? Bukan waktu. Jamak tak kedai kena niat dalam masa semaya. Dalam masa semaya. Allah, kemai zuhur dah. Tu dah. Tak sedar gaduh boleh kebe lah serabut. Sudah niat hak kebe semaya. Lama tak kebih sekali pula dah. Tak masa. Yang maksudnya kalau kita nak kosa, kita niat lagi kebe kosa dah. Aku semai betul zuhur kosa, cop. Makmum imam lepas tu boleh. Lepas tu masa duk maya tu aku nak maya asar dalam waktu zuhur. Tu panggil niat jamak tak kedai. Niat dalam masa maya. Bukan syarat atau kita kena niat tu belum ada waktu masuk zuhur. Kata kena maya asal jamak apa takding. Tak. Yo waktu niat jamak ni Kena oleh semaya. dalam waktu masuk waktu zuhur dulu. Kita pula kita sampai jingok zuhur tak masuk lagi. Niat boleh tak boleh. Kita biasa ni, kecek tiga orang ni. Takut orang dengar ni cacuk. Mulai faham boleh. Dengan awak itu pening. Awak tiga orang dia tak berlaku mana kau. Boleh kok. Jadi kita buat perada video mau faham. Buat soalan video faham. Aku duk faham. Aku duk faham kena dah soalan. Aku duk faham kena dah. Soalan mula-mulanya. Wah soalan tak sejawab soalan kita dah. Tak jawab. Yo kita ni tak. Kita seru ya. Kereta tu perlu siapa di cenok ah. Nak gimana awak nak pergi? Nak pergi haji. Siapa dah. Kita mari naga ni. Buat haji. Pergi ngata. Kita pergi tengah hari. Bos apa pak awak kita ni molek rembe. Siapa di cenok? Cenok rembe. Kita pun semayang dia ramai-ramai. Kita royak dah awak kita tadi kita ni kena jamak lalulah, jamak tak kedai lalulah. Asal kita mai dalam zuhur lalulah maknanya. Bagi semayang tu habis kata email. Sudah kata email.
Lepas tu ada tengah pandai tu yang niat atas tadi dia mayat sah. Oh, kunut mayat sah dan zuhur. Dan zuhur. Kok lagi ni bopak ya peh kata. Ya peh kata. Duk peh kata lah kalau buat semai dua ya niat dah tapi bopak tu ada habis gitu. Oh. Jadi dari sekereta hogi ni kena mayat dua beg lah. Satu yang boleh jamak. Yang kedua jamak tak boleh. Gitu dah. Kalau tak ada niat tu pakai hak kita boleh-boleh. Dia kena royak dah. Oh. Royak panggil hari ni kena update. Kena update boleh-boleh hak dia. Kita nak mayat jamu. Dah. Yalah dah. Zuhur ke asar. Lepas tu bukan royak kau dah tu tak kaifiat pula. Nak niat. Masalah niat saja. Niat kau mana ni jamak. Lepas tu niat dalam masa duduk semaya. Lepas tu kosa niat ketika kebih. Maksud dapat tu. Satu rekam. Yang keduanya, siapa di cenak ni, buat kita ni berlaku dah. Kita pergi semaya sejak baru sejak besar tu. Kita buat sah dan lalu. Bakal tak taruh tu. Tak maya tu, maya sah. Jamak tak kira lah. Tak kira. Hak ni kita niat pakat niat gitu, tak ada kena buat apa dah. Kan niat. Ni kata niat boleh makan nasi gulai ni. Niat apa? Niat nak mayat zuhur dah leksa. Tu baru makan nasi kedah. Duk kecek boleh apa. Apa? Niat tak kira. Mana niat nak mayat zuhur leksa tu dalam masuk waktu zuhur dah. Dalam masuk waktu zuhur tak habis lagi. Paling kurang di ujung tak Di ujung. Okey. Kita tahu waktu sana masuk dah. Ya dia ingat, aku tak ada niat ai tak ni. Dia kena niat sekiranya teluh 4 rakaat. Waktu ada sikit kita 5 minit teluh dah 4 rakaat 5 minit. 4 rakaat. Nabi kata koda teluh 4 rakaat zuhur tu boleh niat tak damak tak kira. Nak ambil masa niat tu gitu. Dia berkata, niat kodoh tak boleh niat kodoh. Lepas tu siapa dak ni dah. Siapa di sejak baru hok dulu ni di Songkla dah. Hok baru. Kita pun semaya zuhur. Kita niat baik ana tu, semaya zuhur. Kau niat baik ana zuhur kan? Siapa dak tu? Siapa dak nu kan? Biasa dah. Kita siapa mana? Siapa di sejak baru di Hak Jai lah ni. Moga jamak tak kedai ni. Kita nak main jamak lah. Masuk sadah lah. Berarti sadah lah. Kita zuhur tak main dah. Kita jamak nak niat jamak tak ke. Lepas tu bos siapa di sejak dulu. Dia nak main dah lah. Bayar mayat asal dah. Kita nak semaya tu. Nak semaya zuhur dulu ke semaya asal dulu pula. Tak nampak dah tu. Tu waktu dulu. Kau semaya zuhur dulu. Dia tak syarat. Mana dulu boleh. Cuma yang aulanya main zuhur dulu. Main dulu. Kena kata waktu ni main dulu. Nanti nak uya di belakang cang tu. Boleh. Awaknya boleh. Boleh dulu sekat tu. Kita pergi sampai ni orang biasa. Orang nak semaya asal. Kita turut dia. Tok email yang niat semaya asal. Cerak dah. Pas kita niat apa nama kita? Kita niat zuhur boleh. Ya tu. Ya semaya asal. Dia tak ada syarat tu juga. Niat kau lain lewat masa semaya. Ya. Tak kita. Kita main tarawih esok tu lah. Mau tarawih kita esok. Jangan dengan banyak so ya. Jadi kalau tengok dalam suluh tu, ni tak niat asal. Ni main. Tak supo. Ya gini ya. Kata takut belik kata gini ya. Tu main apa? Asal hamu niat asal lah. Pas taruh dua lagi tu, awak tu. Awak tu enggak sawak dah. Dia nak tak tambah apa kita. Pas tu. Dia gitu dah. Baik, dia bangun tu je buat kosah tak ada apa lah kita buat kat kita dah. Jemaah kat kita tak ada. Berkali orang dengar peh dah tak apa duk kucap-kucap nah. Nampak dah tu dah. Kalau tak peh tu belum kita kecek je tak peh dah. Jangan. Bukan tak. Habis yo pak ada kita kena ingat tu hukumnya jamu dengan kosa ni kena beriti syarat niat tu pertamakan. Lebih ingat umumnya bila main kosa wajib niat dalam masa kebih. Satu. Yang dua, kita main kosa nak pergi turut punggung orang main tu mana kita nak pergi buat jemaah kali orang main pak tu boleh tapi kita kena hubung buat pak. Maksudnya tak boleh juga maknanya dah. Jamak tu boleh lah puasa lah. Yang mak tak boleh. Boleh satu jam dah. Kita maya maak ke tak pergi maak 4 kali demo. Moga maak ni tata
Kaya kita tubik tengah hari tu tak. Kaya kita tubik belum subuh tak wajib jemaah. Masa sapi tu. Pas kita tubik pukul 7. Bagi main mak kot cenok tu deh. Pas nak jamak ngak sah tak ada masalah. Dia rasa dia lagi nak kaji lagi haji majma' pula ni. Makan mak dia lagi. 40 igoi nek. Dia. Dia masa tak ada ni. Ya, musafir ni kita jalan asmaya tapi musafir. Oh. Nak kata pro kita tengok jalan ni ke, kita kata apa palah dia. Tengok masuk tu. Pukul 12 tengah. Boleh pergi lagi kata kita ni. Oh. Dia cuma tu ada orang mana tak saya. Oh. Ambil palah tu naik di siapa kau dekat Kesek tu. Orang semaya jemaah. Nak semaya jemaah ada. Orang semaya jemaah ada. Kalau kita ada semaya dah ni. Tu kita pun turun kereta. Turun kereta masuk dia masjid tak say. Tak email dah tayak akhir dah. Ya maya ke apa? Jemaah ah. Oh. Kita nak masuk di palah ni, dia rasa orang baru nak pergi ya. Malah tunggu tak ada. Lambat dia ni. Bagi siapa di Kesek tu. Orang tak semaya jemaah dah. Kita pun turun. Bahawa asmaya dah lah. Ni masuk pak dia tayak akhir. Kita dia tayak akhir hok semaya jemaah. Nampak tak tu? Pak kita tambah ke apa nama? Tambah baik jemaah ke, tambah baik zuhur. Oh. Abang ni tamah zuhur. Tambah zuhur. Oh, sebab tak ada sekat. Pasal Syarat kita ni kena wide 1 rakaat. Baru boleh tambah so. Pak niat kita niat ke apa? Niat zuhur dah kata tu. Niat maaf. Maaf lah. Niat maaf. Tapi Maaf. ni apa kata niat go lain, buat go lain. Niat maaf, buat zuhur. Nampak tu. Bet ni, koroni ni dah. Solvi pot. Boleh tak? Dak. Oh, Kita rasa dengan dia tu aku bel dia. Aja. Tak email niat asal kita semai tu. Ya jemaah ni ya tempah tu satu rakaat dah tu. Dua rakaat dah dah. Ya tak bila situ, ya bila di diri semayan. Mana orang panggil kita masbuk jemaah, tu panggil masbuk jemaah berarti kita beli 1 rakaat tu. Mana kita rakaat yang 2 tu emel dah. Rakaat sudah apa dah. Mana kita rakaat kali tu emel rakaat yang 2. Orang panggil kita beli 1 rakaat. Boyo bahasa lain kita bangun so ya. Tu nak tahu musa. Pasal ni tak ambil masuk orang tu at-tahiyyah. Usolli fa jemaah. Bah kita pun kita nak pergi lagi pun tak boleh lah. Kalau pergi lagi tak apa tak jemaah habis kita itu. Bangun 4 rakaat. Masjid tu tak luar mana tak ada mana pergi tembak. Pasal laginya badainya tak ambil. Hobi misal ni tak ambil. Kita tak ambil tu duit rumah pergi mana tu. Pergi buat lewat jemaah salah tu. Kan tubik pagi tu. Apa? Sebab ya syarat kita nak tubik lepas subuh ni. Bukan lepas subuh, setelah masuk subuh. Keluar sapi pada kampung, pada rumah. Hari Jumaat, ya hukumnya haram. Melekat kita zong kata dan Jumaat mana pada. Pas tamen kita buat lalik lambat tak ada. Orang kita tak ada Jumaat tu. Desa panggul tak ada sekat habuk. Kita pun ingat ada duduk rumah kita. Kalau kita tak ada pun cukup dah kan buat Jumaat. Bukan soal hak cukup. Kita ni hukum Jumaat. Mana kata orang kita ni orang cukup syarat wajib Jumaat. Kata nak kata syarat nak musafir hari Jumaat ni. Haram kita musafir Jumaat melekat kita haramnya setelah masuk subuh. Hak harusnya kita tubik keluar kampung belum masuk subuh. Pas pula bila tubik keluar kampung belum masuk subuh tak wajib Jumaat hari itu. Nama kata kita musafir hari Jumaat tapi tubik belum subuh. Tahu dia ni tak wajib Jumaat. Mana dia tak sewak Jumaat pun boleh buat zuhur cok. Tiba-tiba gitu dia tak kena pergi pagi tu dah. Dia capek kena pergi. Dia kata haram dak pergi. Haram melekat dia zon dia Jumaat tengah jalan. Nak pergi pihak kata tak mai saat ni nama kata tak ada Jumaat kena. Tak ada 1 rakaat ni panggil tak ada Jumaat tu. Sebab hukum semai kita main zuhur tu. Sebab bila tak ada sehari bang kita tinggal semaya tu luput Jumaat buat zuhur. Kita kena ingat tu kita sampai Jumaat ni kena ingat. Ingat tu nak lucu syarat wajib. Nama kata kita ni hari ni tak wajib Jumaat. Syarat hari Jumaat je di waktu subuh kita duduk dalam safir dah. Tu syarat kata. Nama kata duduk safir berarti kita tubik di rumah belum masuk subuh. Tubik lepas dekat kampung kita. Tak ambil sampai pagi gerak ke biar subuh tak ada apa dah.
Kerana tubik di rumah takmir ni subuh tak masuk lagi. Taruh kapun hemah tu masuk subuh tak ada apa. Nak masuk tubik taruh kapun. Ya. Baru kita make kaisit kita ni tak wajib jemaah hari tu. Nama kata orang besar, orang tak wajib jemaah, orang musafir. Orang duduk dalam musafir tu nak ambil paden tu. Nama kata kita ni kaisit tak wajib jemaah. Sebab kita dalam masa masuk subuh kita dah musafir dah. Duduk dalam musafir dah. Lepas tu tak ada tambah apa lagi. Tak ada apa. Ya je tak ni ya buku belah 15. Banyak lagi. Nak kecek pasal. 30 minit saja. 30 minit dah. 30 minit ada apa? 20. Oh kita kecek wela dah. Tercapu 3 orang ni. Tak ada kena usia habis dia rekah belakang ni. Sungguh we dah. Nasa si angkat si nak buat agak pinggir tu. Nongkor tu. Mata di kedai ni makan nasi tak boleh penuh kan nak buka welarun. Kita mai 3 orang duduk zakad dah ni. Duduk dah. Banyak penuh itu. Kita pergi lah. Ada apa tak kita load Ada apa lagi tu? Hari tak kecil sikit lah. Ada tak ada. Dia muka pada kita duk heret khas maya dah. Betul lah Haji Mo'ah ni kita Haji Mo'ah dah ni dah. Ni Jumaat office dah. Mau tengah jalan cari mana. Temu nyok yang ni panggil begitu. Musafir hari Jumaat. Kena gitu. Ya Pak Dia ni banyak ke ansar lagi tak sih. Kalau ada orang ansar sikit lagi. Ada apa aku belah. Pak 5 ya gini. Biasa dah wasa jamuk ni, kosa-kosa ni. Jadi kita takut salah tak sih. Sebab tu kan pergi lah ke bakok apa berarti pakai awak tam-tam semata, awak peketik-peketik. Jadi dia lebih hepo tak sih. Kalau kita mana lebih, mana afdal kacak afdal dah. Mana afdal kita semaya peseng tam, maya pak dengan semaya kosa, peseng baik dua ni. Hak sama boleh jamuk dah ni, boleh kosa dah ni. Hak mana lebih molek, hak mana lebih afdal tak sih. Yo di musafah. Musafah. Kalau dua marhalah tu qadar dua marhalah sapi kita ke. Aula waqtam. Aula waqtam. Hak 3 marhalah tu lebih ambil 3 marhalah nak kota. Hak kata aula jamu dan aula mak kosan. Benar tak? Kita apa dah? Kita ingat kaidah tu. Lepas tu dia masuk ikan ni jauh lagi. Nampak tak ada sengaja. Buat reka-reka. Ya, so itu tambah. Benar aja. Ini hak besornya. Orang rumah tu ya buat haji dah. Aku buku yo orang buat haji tak ada. Kita besornya tu you kena reti maya jamuk maya kosan. Maya jamuk lah bagi maya jamuk. Kan ada tempat. Pak capek kena jamuk. Jamuk tak kedeng jamuk tak kei tak jamuk. Ya Arafah dah. Maya di Arafah panggil jamuk. Jamuk ke apa situ? Jamuk tak kei. Tengok. Hak perade nak ayatnya. Kata duduk jumpa ke rumah ya muka gitu boy kata aku tak reti kita ni nak pakai kotor ha. Kak yo. Deh. Duk tak habis. Tu dapat tapi dalam tempat tanah hebat panggil dalam ruko haji Nabi buat jamu situ. Dia tinggal situ. Kalau dia masafah tu tak boleh. Kalau masafah tu tak apa. Tak apa tu. Tu. Dek Mekah nak pergi dah Arafat tu 12 kilo, 17 kilo. Tu je deh. Tapi paksa kena jamuk kerana tak ada masa tu deh. Kerana pun tak ada masa, tak ada masa. Ya sah. Biar ya tu dia pengen tok kita duduk ke rumah ni tak apa, kita ada tekan degap. Pun nak jamuk tak jamuk deh. Bila pergi buat haji, dia paksa kena jamuk. Biar tu kita tak dapat tidak. Buat jamuk ni kena reti. Okey buat haji. Pergi buat haji. Ada dia malah tu. Tubik di Arafah lagi pun Muzdalifah. Kalau ada Muzdalifah tu dekat je di Arafah. Tapi kalau Safa tu ada lama. Kita zaman. Lama. Jiwa apa situ butik nak batu ya. Tempat butik situ. Tempat butik situ. Nak tak main nak boleh main rumah tak boleh. Tak main nak pergi butik ni dah. Pas butik no cukup. Cukup 3 hari kita nak buat. 7 tempat apa tempat? 3 tempat tu 7. Bina ya tu. Kalau lebih apa dah? Lebih apa? Pula panggil dah. Pada merah tu tak cukup. Tu. Dengan tu. Pula butik depan
Kutik kena nak batu dia jangan toko pasir. Oh. Ha tu. Oh, tu panggil Mak itu benda nak pergi melota tu. kutik. Ada dia mau jamuk pun situ. Oh. Itu nak jadi tempat Jamuk dia. pun, jamuk ngorek Indonesia. Ah. Tempat dia mau gimana? Di Mino pula. Oh. Tu Mino. Dia panggil benda camping kena reti, kena buat situ. Pasal lagi tak sini. Pasal lagi ni kena tak jawab atik ni. Tak Mhm. sini atik. Kita Oh. tak tanya ya dah, kita tanya sedap. Tak dia tanya. Tapi bahasa kata sedap atik. Dia bahasa tu sedap. Bila dia mau royak, muka kita tanya tak ada pandai ke? Kalau dia mau nak jamuk kata kayak bukan kawasan jamuk. Jamuk semaya apabila hujan. Misal kata musim hujan ke, seperti sekolah lah mudah-mudah. Jerbak. Nah hujan lebat. Satu aja tahu lebat tahu mana boleh jamuk. Tapi oleh kita tak berani buat bahasa baik saning bahasa takut salah. Jangan buat hak biasa. Tak seroyak mula-mula syarat boleh jamuk ni hujan kena hujan tahu mana. Ya syarat nombor satunya kita ni orang biasa istiqomah mau saja. Kita situ dah. Kita sifat orang hak nak buat jamak tak jamak ya boleh jamak tak desa ya. Leh. Tak kira tak leh. Bang jamak kerana hujan. Orang ni tak ada sabit dengan musafir. Bila kata hak kata jamak hujan ni jamak orang hadir, orang yang tepat teh. Lagu pula orang ni hak dia mau sokmo di sejak. Dia syaratnya dia hujan dalam waktu tamu. Masa duk main dalam waktu tamu tak sudah tak ada hujan. Bukan nak kena hujan tengah derek dah. Berarti ya tu ia prakmu panggil. Agak tu dia sudah main tu hujan ada lagi. Hanya syarat. Nak hubung mayanya hak jamak sah tu. Kerana apa dia kata kalau kelik tu tak boleh mari dah hujan. Pasal kata sekat tara mana hujan, sekiranya basah. Basah bawah itu bukan nanti buat pelosok panggil piye boh. Dia kata mai itu piye boh dah, bukan piye boh. Hari hak ada hujan. Hak agak kata hujan tu panjang kata apa? Kata apa untuk sah. Dia kata kita boleh jamak tak gede. Mana boleh jamak tak gede ni? Boleh jamak je kosa tak leh tu. Lama pak kosa je biasa hak musafir tak leh. Bercampur, berkapuh dah. Kerana yang masalahnya dia ni bila klik nak mai tak leh dia hujan. Mak kada kena sebuah masakah lah ni ke. Tak ada masakah tak meh. Dulu yo dengan seluk dengan apa deh. Pahala ni banyak kereta. Tapi boleh bakar lagi, bakar lagi sit tu kan. Tujuh harus tu memang tak ada jolok. Sebab bila cukup syarat cukup dah tak ada kereta zaman. Boleh. Tak ada kereta seming jalan seming konkrit lah ni tak sabit tu je. Kalau tak syarat dah. syarat. Kalau syarat cerita usah kereta sapi pergi hajat 3 kali sehari tak gelak lagi tak ambil dah. Jadi bunyi mudah. Tu padu tak ada payah pun tak kereta. Deh. Relax dulu ke sampai dengan uto dengan gajah susah lu nak apa. Tu mereka hikmah. Sat ni apa perkara sat ni syarat dia. Satu syarat tu masa tu hujan. Kasar-kasar. Masa tu hujan, masa semaya ni. Masa di awal hujan kebe Kos kebe awal ni hujan. Maya pertama dan dia akhir maya tamu. Tak mesti kena direct tengah maya tu maya. Bila awal kebe lepas tu Saleh lah. Saleh. Dalam masa nak saleh tak hujan ada. Hujan ada lagi. Satu. Lepas tu hujan tu ada lagi sangat sebab kita nak bang kebe tu dalam hujan. Kebe yang kedua. Tu syarat je. Kalau kira mudah-mudah kak dia bila buku-buku kak. Syarat nak semaya jamuk hujan ni. 3 perkara lah. Mudah-mudah. Satu tekah masa kita tak kebe hak Zuhur misalnya tu. Hak tamu ni hujan ada. Ada hujan. Lepas tu kalau habis maya wis saleh pun dah hujan lagi. Le hujung maya pertama pun hujan lagi. Lepas hujan tu hujan to ni tak ada serat. Ada tu sudah saleh serat. Tak lagi. Hubung. Ada hujan lagi ni. Saleh ni hujan lagi. Lepas tu bawa kita tak kebis maya hak asar, hak tak kedai hak asar ni pun hujan juga. Perkara tu je boleh dah kita jamak. Tu rekah-rekah tak lagi. ingat. Tahu mana tak ingat. Ya maya Zuhur ya dah asar tak leh dah. Tak seh dah. Kena nak kalau maya nak jamak dalam waktu asar. Bukan jamak tak kedai. Jamak tak kedai.
Kalau jamak pengorek ia bukan dalam besar tak leh. Habis ni yang Ni kata maya jamak tak keding ada. jamak Asal. tak leh. Mayu je untuk jamak tak gedeng sahaja. Tak tahu apa. Ada apa dah. Kita tak nak kapal dah itu lah bakal. Jadi ingat si boleh apa saat ni tak sedeh. Dalam takbir zuhur saat ni tu kita nak jamak tak keding hok asal ni. Ada hujan. Sampai sudah semaya saleh zuhur pun ada hujan lagi. Hingga sampai kita nak takbir hok semaya asal hok jamak takbir pun hujan lagi. Tara tu boleh jamak dah. Pada apa? Cuma asal tu hujan tu kita nak alih lah, nak ayat biasa lah. Tu tak lewat. Betul lah. Apabila zuhur Asal. dengan ngorek kan. Hok boleh buat. Malam. Kalau murid dah tak sing. Jamak tak gedeng, jamak tak gedeng. Jamak tak keding tak kisah. Pehedah ke dengar dah. Kata pengen kena yak pula, yak pula. Dia jamak ia jadi dah zuhur dengan asal dah. Ngorek dengan Aisyah. Tadika yang hujan mari yo tu sal yang alih lah. kita tadika mengajar ya mudah tak sing. Dulu kita tak ada tu kali. Jamak tak kedai ni baik jangan jamak ni baik mana dia kata tak ayah tengok. Cerah sama cerah. Gelak sama gelak. Baik ana cerah-cerah. Zuhur cerah Asal cerah ya habis cuk tu. Boh nak pula yang murid gelak. Isra gelak ya cuk tu dah. Kalau tanya atas subuh. Subuh ya payah ya bobo cerah bobo gelak. Dia tak gari. Tak gari. Subuh ni lagi gelak lagi cerah payah. Ya. Kasar ya. Kasar. Dia nak tak sih? Kira kita dah jen ni dah. Ada kira jen kita ni. Maknanya kita dia panggil apa? Gapo ni lebih lagi bab ibadat lah dah. You know we tahu semoti. Bukan buat ngagam apa ngagaung apa mama dak ngagamu-gama apa ngagama-gama. Ngapuh-puah dak lah. Tak leh. Kena buat baik tahu sungguh kerana ibadat. Ya syarat tu dia tahu dah di antara syarat sah. Berarti kita buat tahu baik tak. Ramai-ramai kita tak leh. Kena tahu. Lepas kita berkata benda kita dah buat hari ni kalau buat dengan ramai-ramai juga dia panggil apa? Saja. Nak duduk di kelas siang tu. Kerana syarat sah dia di situ dah, syarat sah. Ya, kita tengok hadis kita sering hadis ni dah. Mesti. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tak sendah. Jadi kena tutup ilmu, kena belajar. Untuk ilmu ni diwajib ke atas tiap orang muslim. Mana kata kalau buat ibadat ni kalau buat gamak-gamak gak siap dah. Dia tak kena. Bukan doyak tu kalau baca ke dah. Sebab kalau kita baca kena sekalipun tak ada terima mulut guru. Orang kita dengar suara supaya demo kok kerak bagi huruf dah. Tak ada bertalaki. Tak ada talaki. Tak ada talaki. Tak ada terima mulut guru panggil kita buat kita tak terbilang. Tak sepuluh belajar lagu tak meh. Belajar lagu tak ada kena terima tuai lagu dah. Kita mana baca huruf ni mah baca kena kata kena suara sedap. Tak apa lagu. Ni walau bunyi suara pek supo kita tu rokok sujud pandai. Pandai tiru supaya demo buat ada ngaji. Kita tengok ramai tak ada. Masa ayat pula kau ni tak sing. No ya amo. Ya tu. Amal ibadat seseorang hamba tak akan diterima oleh Allah. Melainkan mencukupi dua syarat yang penting. Kata-kata. Semua ibadat kita tak ni dah. Jadi Allah Taala nak terima ni syarat satu kena ikhlas. Ikhlas untuk Tuhan, ikhlas kerana Allah dah. Tak masuk lagi nak kecil ni. Yang kedua ni. Sah dan betul dengan syariat. Nak sah ni betul dengan syariat ni tak ada cara lain. Yalah dah. Nak belajar tu, tak belajar. Bukan kita betul dengan kita dak. Dah. Betul dengan kita setuju dak. Lepas tu nak hadis Nabi Sani Royak kata kena belajar dah. Lepas tu kita bertiga gini ke. Ustaz Sing, saya, Ustaz ni. Sama berkongsi-kongsi untuk nak belajar ni dah. Yalah dah. Untuk nak belajar. Maka mari kita sama-sama belajar dah setiap hari. Setiap hari apa gini? Hari Sabtu dah. Kalau cuk mula-mula saya dengan Ustaz Sing. Lepas tu dibalas pula dengan Ustaz biasa. Tapi hari ni mari
Gabung. Mari Main gabung. perasaan. Main perasaan. Sanksi yang ini. Tim. Abang tu tak ada kecek boy. Ada orang. Lepas tu? InsyaAllah minggu depan. InsyaAllah dah. Minggu depan ni buat apa Semaya semata. minggu depan ni. Hakilasi. Kilasi tu ni. Aduh. Tak boleh kusna sini. Kilasi tak boleh. Alih kusna. Ya ada demo buku ramal lesuk apa tu dah. Ha. Oh, biar naik kilasi dah jadi terosak ke rumah tu. Lepas Aduh, tu? jangan teruk. Maka hari ni dah. Maka hari ni dah. Auto ini setakat dulu. Ya. Jika ada tersalah ataupun tersilap, kami bertiga, Ustaz Singh, saya, Ustaz Abdul Rahman dan 3 Ustaz cucurilah ayat maafan pada kami semua. Diakhiri dengan apa yang beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.